Guys, spoiler awal untuk manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-27 finally dah pun keluar. Secara jujur, aku belum lagi baca full spoiler untuk chapter yang ke-27 tau, sebab aku tak jumpa lagi full fan translation untuk chapter kali ni. Tapi seriously guys, chapter kali ni jauh lagi menarik daripada chapter sebelum ni tau. Chapter kali ni banyak gila benda yang menarik telah pun berlaku. So guys, untuk dalam video kali ni aku akan borakkan highlight ataupun spoiler awal untuk manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-27. Tapi sebelum tu, Assalamualaikum Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. So guys, korang dah tengok ke belum early spoiler untuk chapter yang ke-27? Bagi aku untuk chapter 27 ni merupakan permulaan bagi sesuatu yang cukup besar berlaku tak lama lagi. Sebabnya kita dapat tengok meskipun untuk dalam chapter kali ni tak ada sebarang pertarungan telah pun berlaku, tapi akhirnya kita dapat tengok Shinju Mamushi mula bertindak untuk melakukan serangan, sama macam gambaran masa depan yang telah dikatakan oleh Kashin Koji. Tapi sebelum kita start borak lebih jauh lagi guys, kalau korang boleh like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, ok? Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang padu sebagai contoh macam hoodie Hokage ke, Naruto ke, Attack on Titan ke dan macam-macam lagi, kalau korang nak harga murah, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, ok? Let's go! So guys, untuk dalam chapter yang ke-27 diperlihatkan akan ada beberapa situasi yang bakal berlaku. Situasi yang pertama, of course, Baba akan kembali semula situasi apa yang sedang berlaku dekat tempat Sumire, Sarada, Eda dan juga Daimon. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas, kita dapat tengok akhirnya rahsia Sarada dan Sumire telah pun terbongkar selepas Eda dah mula menyedari yang sebenarnya Sarada dan Sumire tak terkesan akan kemampuan omnipotence dan daya memikat milik Eda. Jadi mesti ramai yang tertanyakan, adakah bakal berlakunya pertarungan di antara Sarada dan Sumire menentang Eda dengan Daimon, dan apakah nasib diorang berdua selepas Daimon mula bertindak lalu memegang tengkok mereka berdua. So kalau korang tengok dekat dalam early spoiler, kelihatan selepas je Daimon mula bertindak, lalu Daimon terus je melepaskan diorang berdua sambil Daimon ada cakap, sekarang korang fahamkan, aku boleh je bunuh korang berdua sekelip mata je tanpa korang sendiri menyedari yang korang dah mati. Dari kat sini kita boleh nampaklah betapa jauhnya jurang kekuatan diorang semua nak dibandingkan dengan Daimon. Malah Daimon memang merupakan knight yang akan melindungi Eda walau apa pun yang jadi. So momen ni sebenarnya memang cukup menarik tau, buat aku bertambah lagi excited, tak sabar nak tengok apa yang bakal terjadi bila Mamushi dah muncul kat sana nanti. 100% Daimon akan terus je bertindak untuk berhadapan dengan Mamushi. Kita sama-sama nantikan nanti, ok? So lepas dari itu, Baba menunjukkan yang Eda sendiri seakan tertanya kenapa dorang berdua tak terkesan akan kemampuan milik beliau. Adakah sebab dorang berdua ada perasaan dekat Boruto yang merupakan Otsutsuki? Tapi benda tu macam pelik sikit tau, sebabnya dekat desa Konoha ni ada je perempuan lain yang mungkin sukakan Boruto dan juga Kawaki. Mungkin Aminah ke, mungkin Siti Rogaya ke, kita pun tak tahu. Tapi dorang still terkesan akan kemampuan Eda. Cumanya Eda tak adalah suruh Daimon hapuskan dorang ke apa tau. Last Eda, Sarada dengan Sumire, dorang bertiga berpeluk, menandakan dorang bertiga ni jadi bestie. Dan Eda sendiri ada cakap, aku harap kita semua akan berbaik sampai bila-bila sebab kita bertiga kan sahabat. Serius guys, walaupun sebelum ni aku agak annoying bila masuk part Sarada Sumire dengan Eda ni, tapi serius guys, part ni aku agak touching jugalah sebab kita dapat tengok Eda memang betul-betul nak berkawan dengan dorang berdua. Cumanya aku macam ada bad feeling pasal karakter si Eda ni tau. Aku risau kalau karakter dia ni tiba-tiba KO ataupun Kyo kena bunuh ke apa kan. Kalau benda ni memang betul akan jadi, confirm akan jadi satu momen yang agak sedih dalam series Boruto nanti. So babak yang kedua pula, kita dapat tengok momen di antara Kawaki dan juga Amado, yang mana kelihatan momen di antara diorang berdua ni lebih kepada Kawaki mahukan kekuatan yang lebih. Tapi malangnya Amado dah warning awal-awal dekat Kawaki, sebab kalau dilepaskan sepenuhnya potensial sebenar yang Kawaki ada, berkemungkinan besar tubuh Kawaki akan hancur. Tapi Kawaki tetap berkeras dan terus je bertindak kasar atas Amado. Dan Kawaki ada cakap, kau dah lupa ke perjanjian kita? Kalau kau nak aku tolong kau, kau kena buat apa yang aku suruh. Next, macam dalam sneak peek awal yang kita dapat tengok, Jura telah pun muncul dekat desa Konoha sambil mengopi dekat warung Pak Munawir. Cuma aku masih lagi tak tahu tau motif sebenar kenapa
tanpa jura muncul dekat desa Konoha. Dan lepas dari itu, babak beralih pula situasi dekat tempat persembunyian Boruto dan juga Kashin Koji. Kashin Koji pun explain lah pasal ancaman Mamushi yang akan muncul tak lama lagi. Tapi korang jangan risau guys, pasal kekuatan ataupun macam mana diorang nak counter Mamushi nanti tu, semua aku akan borak dalam review chapter bila aku dah baca chapter 27 keluar nanti, okey? Cuma ancaman Mamushi ni bagi aku jauh lebih berbahaya nak dibandingkan ancaman Shinju yang lain tau. Sebab ancaman Mamushi ni sehingga boleh menghancurkan sebuah desa. Salah satu kemampuan Mamushi, dia boleh berpecah tanpa ada sebarang limit. Tapi setiap tubuh yang dia berpecah tu, semua tu adalah tubuh yang sebenar, bukannya seperti Kage Bunshin yang boleh hilang. Tapi setiap tubuh Mamushi ni merupakan tubuh asal beliau dan kekuatan dia tak akan berkurang meskipun dia dah berpecah banyak sekalipun. Lepas tu Kashikoji juga ada menyuruh Inojin untuk mahirkan satu jutsu dalam masa yang singkat, yang mana Kashin Koji ada cakap dengan kekuatan kau tu mungkin boleh melindungi Himawari daripada terkorban. Sebab salah satu masa depan yang telah dilihat oleh Kashin Koji, Himawari akan terkorban. So next pula kita dapat tengok Boruto telah bertemu dengan Sumire dan Boruto meminta pertolongan dari Sumire. Part ni aku tak sure sangat Boruto minta tolong apa dekat Sumire tau. Tapi apa yang pasti Boruto ada bagi satu scroll dekat Sumire yang mungkin ada relate dengan senjata ataupun creature yang perlu dilahirkan seperti Noe. Babak yang terakhir kita akan dapat tengok Mamushi akhirnya telah muncul dan bersedia untuk melakukan serangan. So guys, apa pendapat korang pula untuk spoiler awal untuk chapter yang ke-27 ni? InsyaAllah aku akan cover full review lepas fan translation ataupun official chapter keluar nanti, okey?